Kelompok rapat dengan British, semua British puji dia. Kelompok kiri pun mereka boleh kaji juga. Sebab apa? British benci dia, cerita tentang kejahatan dia. Ini cerita tentang kebaikan, ini cerita tentang kejahatan. Semua ada sejarah. Dengan agama, British tak cerita. Mereka ni tak ada platform, tak boleh bergerak, tak boleh tubuh organisasi, parti tak boleh. Mana mereka buat? Mereka telah masuk dalam organisasi KMM, PKMM, PAM, Persadaran Sahabat Panel dan sebagainya. Mereka ada dalam tu. Mereka berjuang tapi tutup sejarah dia kerana mereka ada dalam tu. Hingga oleh sarjana besar, King dia sebut apa? Golongan agama ni. Mereka berjuang dalam politik kiri ni dengan PKMM, KMM, seperti Bahnudin dia kata apa? King kata golongan agama ni sebenarnya adalah Islamic left. The Islamic left. Kiri ni saya kata tadi berkaitan dengan komunis. Anggap kait dengan komunis kan. Di akhirnya orang komunis kan gerakan agama. Sarjana nampak macam tu, sarjana. Saya rasa ini dibetulkan. Sarjana kita ni, sejarah ni dia bergantung pada kita nak lihat macam mana sejarah ni. Kita nak tengok siapa. Macam mana kita nak kaji? Apa yang kita nak angkat kan? Nak rumuskan. Dah ada dah sebelum kita nak tulis, ada dah keputusan. Rumusan. Dah tahu dah apa yang kita nak buat, apa yang kita nak berikan jawapan. Ini kita tak kaji lah, tak kaji. Kita dah ada rumusan, kemudian baru kita kaji. Jadi kalau kita fikir, ini contoh je lah, DAP berjuang merdeka. Kita memang dapat yang tu. Di ahli sejarah, bila dia nak buat macam tu, dia tak nampak golongan agama. Ada, di sejarah dia tak ada. Sejarah orang lain ada. Catatan British dan catatan sarjana sebelum dia. Dia ambil yang tu, sambung. Adalah cerita pada ini, termasuklah buku ni. Lepas ni, mula dia cerita tentang agama. Ada tak yang menulis yang saya kat sini? Tulis tentang agama saya baca. Bagus ni. Buku ni cerita tentang kaitan PAS dengan kaum muda. Pergi dah kelompok yang lain. Tak ada dah golongan hilang. Lompong ke KMM. PKM. Abang patut PKM.